Ini benda yang ramai orang tak suka dengar. Orang biasa boleh kalahkan orang berbakat. Memang betul, bakat itu satu kelebihan. Tapi bakat tanpa sistem susah nak pergi jauh. Sebab orang berbakat selalunya bergantung pada kemampuan diri. Bila semangat ada, kerja jalan. Bila semangat hilang, prestasi jatuh. Tapi orang yang ada SOP tak perlu tunggu mood. Dia tahu apa dia nak buat. Dia tahu bila nak buat. Dia tahu macam mana nak buat. Sebab tu banyak bisnes gagal bukan kerana kurang orang hebat, tetapi kerana tiada sistem yang boleh diulang. Bila bos tak ada, kerja berhenti. Bila staf cuti, operasi terganggu. Bila orang penting keluar, bisnes terus jadi kelang kabut. Pernah alami? Bakat ni boleh buat kita menang sekali, tapi SOP dan sistem yang buat kita menang berkali-kali.